Ialah handbag raya. I don't want a Valentine, I want a Valentino. This one aku tak tahu apa function dia. Dia macam disebabkan this one besar, kita akan tukar angle sikit. Tada, inilah handbag raya Asla. This one Asla menyesal beli tau actually, tapi nanti saya beritahu kenapa Asla menyesal. Presenting to you Valentino, my raya handbag from Valentino collection. It's come to the end. Ooh. This harga fix 18,000. I tak menyesal sebab harga dia tau. I menyesal sebab I nak beli handbag lain, tapi I terbeli this one sebab yang I nak sold out and I need to buy sebab I dah masuk kedai tu. I malu nak keluar sebab bag yang I nak tu tak ada. And I pun belek and I beli jugalah sebab I dah malu. I kat dalam Valentino tu almost 1 hour. So kalau I tak beli something, I akan dijudge. Yeah, this is my handbag raya yang aku tiba-tiba beli. Kita akan buka. The Valentine, not the Valentine. Oh, ada ni. Aku main tarik je. Kotak je pun sayang. Wow. Banyak kertas-kertas je. How to open? Oh, macam ni. So expensive kotak dia. Bunyi-bunyi kertas high end. 3, 2, 1, benda ni sumpah tak bagi kerja sama. Tutup. And cakap. Tolong bagi laluan kejap. And this is my raya handbag. Bila nak kahwin, update makcik. Nak kahwin, hantaran anak makcik, harga handbag saya. Ini buat pergi beraya rumah makcik-makcik bawang korang. Diorang tak berani nak tanya korang bila nak ada anak, bila nak kahwin. Macam biasa, akan dapat tali lain. Ni tali panjang untuk sling bag. Tapi jujur cakap, asal tak nak pasang tali panjang ni sebab bag ni tak sesuai sangat lah. Tak berapa sesuai kalau nak pakai sling. Dia sesuai untuk korang pegang macam ni, pergi event-event ataupun tempat-tempat yang grand-grand. Macam nak cakap Now saya nak review this 18,000 handbag. Kulit dia, of course, expensive, exclusive kulit. Ada logo dia kat sini. And nombor siri dia untuk korang tahu dia ni betul real original ke tak. Ada nombor siri, don't worry. Dengan cerita dia punya logo ni daripada Swarovski Original Diamond. Cara buka dia. Lepas tu. Dekat dalam dia fully kulit leather. Dia tak ada mix leather dengan kain ke apa ke. Tak ada. Dia memang fully leather. What is this? Tada! Dekat sini pun ada nombor siri dia juga. And kalau korang tengok, dia macam ada telinga tepi ni kan untuk sling bag tadi tu. Hilang dah telinga tu. Perfect. So, berapa per 10 korang nak bagi untuk Amouage perfume dan juga Valentino handbag raya? Sila komen. Bye guys!